Mulakan dengan first rule. Sum of I in equal to sum of I out. Ingat kalau awak tulis benda ni, awak boleh dapat 1 mark. Okay, and then kita tengok dekat junction kita, yang masuk ke titik ini adalah I3. So, I3 adalah our current in. And then I2 dengan I1 dia orang keluar daripada titik tersebut. So, kita akan buat I1 tambah I2 kat sini. Okay, this is our first equation. Kita ada 3 unknown sekarang ni. So, I need at least another 2 equation. So, my 2 equation can come from the first and second loop. So, saya akan buat second rule pula. And then apply sum of EMF equal to sum of IR. Kita dapat another 1 mark. Okay, loop 1. So, loop 1 maksudnya keseluruhan circuit kat sini. So, tengok dulu dekat loop 1 ada berapa EMF. Kita ada 2 EMF. And then direction of EMF kita sama dengan direction of loop. So, maksudnya dua-dua positif. Jadi, kita boleh tambah je terus. 5 dengan 10. So, 5 plus 10 volt. Sama dengan. Bahagian sum of IR ni saya rasa ramai yang salah lah. Awak kena faham. I kali R. Jadi maksudnya kita kena tengok dalam loop pertama tu berapa banyak resistor yang kita ada. Pertama kita ni kita cuma ada satu resistor sahaja. Jadi maksudnya dekat sini kita cuma akan ada satu sahaja IR lah. Sebab ada satu je resistor. Okay. So kat sini kita akan dapat 4 ohm kali dengan current yang lalu dekat dia iaitu I1. And I1 sama arah dengan loop. Jadi I1 positif. So dia akan jadi positif part I1. Ramai yang confuse kat bahagian ni. Kalau awak tengok dekat tengah-tengah ni, tak ada resistor. So, kalau tak ada resistor, then awak tak perlu consider pun IR kat situ. Sebab mana ada R? R kat situ kosong. So, dia seolah-olah I2 kali dengan kosong. Dapat kosong lah. Ada satu resistor, jadi ada satu IR. Jadi, sebenarnya dari loop 1, awak dah boleh terus dapat I1 iaitu 3.75 ampere. Okey, kita tengok pula loop kedua kita, iaitu bahagian belah ni pula. Okey, dalam loop kedua kita, kita ada 2 EMF. And then, kalau kita tengok arah EMF kita, dia sama juga dengan loop saya lukis ni. Jadi, dua-dua positif juga. So, saya akan dapat 5 tambah 5 sama dengan, berapa IR yang saya kena ada? Ada 2, sebab ada 2 resistor. So, 4 ohm dengan 4 ohm kat bawah tu. So, kita tengok 4 ohm atas tu. Current yang lalu dekat dia adalah I2. Ingat I2 lalu kat sini. And then I2 sama arah dengan loop jadi positif. So, part I2. Dan tambah dengan 4 ohm kat bawah ni pula. Current yang sama iaitu 4I2 juga. Akan dapat I2 sama dengan 1.25 ampere. Kita tak payah guna pun current kat tengah ni. Tapi tak apa, awak keluarkan je lah. Saya nak awak faham konsep dia, iaitu sekiranya dia tak bagi current, dia awak lukislah arah current. Jawapan kita boleh terus dapat daripada loop 1 dengan loop 2.